Kan dia respon macam terkejut je. Saya terkejut balik. Hari itu hari 9 Zulhijjah, hari Arafah. Kita tanya, Haji, puasa aku hari ni? Gila Ustaz dia. Gila Ustaz dia. Takkan saya nak puasa dia. Bini puasa dia tak? Saya tak pernah puasa Allahu Akbar. Dirahmati Allah sekalian. Dan sudah tentulah dalam bulan Zulhijjah ini amalan yang kalau boleh jangan tak buat. Apa dia? Ibadat korban. Kalau boleh jangan sampai tak buat. Sehingga kan ulama fiqh kata apa? Kalau tak mampu nak ambil satu bahagian lembu, tak mampu nak beli sekok kambing RM650. Kalau tak mampu, sembelihlah walaupun seekor ayam. Atas kemampuan kita. Walaupun ayam tidak masuk di dalam binatang korban, tetapi kita mampu takat tu, kita buat jugalah. Sembelihlah walaupun seekor ayam sebagai tanda kita meraihkan hari korban itu. Maknanya apa? Satu tuntutan yang cukup besar untuk kita buat ibadat korban ini. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala Nabi kata tidak ada hari yang Allah lebih suka hamba dia beribadat kepada dia, melainkan ini 10 hari awal Zulhijjah. Hari lain buat ibadat, tapi Tuhan cukup suka kalau hamba dia fokus 10 hari pertama Zulhijjah ini. Ya'dhilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah. Yang ini yang kata ciri-ciri hadis dhaif ni. Dia over. Dia ada unsur, orang putih kata ada unsur exaggeration. Dia exaggerate. Benda tu ada asas. Tapi dia cerita tu, mereka kata malam tu ceramah ramai ke orang? Tak tahu nak abang ramai tak ramai, kira cerita tak boleh lalu, habis semua. Cerita tu lalu betul lah. Tapi kawan yang cerita ni, dia nak abang kata ramai orang pergi dengar ceramah kawan ni, dia kata cerita tak boleh lalu. Itu dia panggil exaggeration. Cerita tu bagi nampak bergerun. Dalam hadis, ada unsur-unsur ini. Dan bila mai unsur macam ni, ulama akan study lagi. Dia dapati hadis itu dhaif. Hadis dhaif adalah hadis. Tetapi tidak boleh buat hujah kerana tidak kuat. Baik, kita tengok apa kata dalam hadis dhaif ini. Dia kata, Nabi SAW bagi tahu, bila mai 10 awal bulan Zulhijjah, ya'didu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah hudasyah. Kononnya Nabi SAW kata, siapa puasa dalam 9, 1 sampai 9, 10 tak boleh puasa hari raya haji. Siapa yang puasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, ataupun dia ambil mana-mana sehari, ataupun dia ambil 9 Zulhijjah saja sebagai hari Arafah untuk puasa. Siapa yang puasa sehari daripada 9 hari dalam bulan Zulhijjah itu, sehari itu pahala dia sama macam dia puasa genap setahun. Dia kata. Yang tu gerun dengar tu. Bila gerun tu, ulama hadis cek satu-satu. Hang dengar daripada siapa? Dia kata, aku dengar daripada Polan bin Polan. Pergi jumpa kawan tu. Hang dengar daripada siapa? Dia kata, aku dengar daripada Polan bin Polan. Hadis ni, gedebuk kata tangkap satu orang daripada rawi hadis ini. Nama dia Nahas bin Qahmin. Dia ni satu orang yang buruk hafalan. Maksudnya, dia dengar lain, dia pergi habang tu boleh. Bukan satu hadis, beberapa hadis dia buat latah macam tu. Jadi dia ni dikenali sebagai satu orang yang bermasalah di dalam hafalan. Tapi orang yang riwayat hadis ni tuan-tuan, bermasalah dia pun bagus daripada kita. Yang tu satu masalah lagi. Bermasalah mereka tu bagus daripada kita. Sebab kita bukan bermasalah, raplah. Kan? Jadi bila cek hadis ni, jumpa dia ni, Nahas bin Qahmin. Dia ni satu orang yang terbukti. Banyak hadis dia riwayat tu jadi kelam kabut. Jadi turun darjat hadis ini menjadi hadis dhaif. So dalam hadis ni dia kata, Nabi kata, ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah. Siapa puasa sehari daripada 1 sampai 9 Zulhijjah tu, dia puasa sehari, sama pahala puasa sehari dia tu macam puasa setahun cukup. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadr. Dia kata dalam 10 hari bulan Zulhijjah itu, kalau ada sehari dia bangkit malam sembahyang tahajud, pahala dia semayang satu malam tu sama macam dia dapat Lailatul Qadar. Bunyi tu kasar. Bila cek hadis itu dhaif. Walau bagaimanapun dia tidak menjejaskan keistimewaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dalam sebuah hadis lain menceritakan tentang apakah amalan yang kita patut fokus untuk buat dalam 10 hari ini.
Apakah amalan yang kita patut fokus buat? Nama kata amalan baik, buat dalam 10 hari ini. Nama kata amalan baik apa dia? Semayang berjemaah. Kalau sebelum ni kita semayang berjemaah ni tak apa cantik. 10 awal bulan Zulhijjah ni, kalau boleh, jangan ada satu waktu pun kita tidak berjemaah. Lagi cantik, jemaah di masjid ataupun di surau. Kalau tak boleh, berjemaah dengan keluarga di rumah. Jangan ada satu pun waktu dalam 10 awal Zulhijjah ini yang kita tidak berjemaah. Itu yang kata amal baik. Apa dia yang kata amal baik itu? Sembahyang sunat bagi ada. Setidak-tidaknya ambil hak core ni. Apa dia? Qabliyah subuh 2 rakaat. Jangan miss dalam 10 awal Zulhijjah ini. Setidak-tidaknya apa dia? Duha. Jangan miss dalam 10 awal Zulhijjah ini. Setidak-tidaknya apa dia? Witir sebelum tidur. Jangan miss dalam 10 awal Zulhijjah ini. Kalau nak cantik lagi, sunat rawatib. Jangan tinggal dalam 10 Zulhijjah ini. 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Sebab dijanjikan gandaan pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah. Tidak ada hari yang lebih Allah suka hamba dia beribadat di dalamnya. Melainkan 10 hari ini. 10 awal bulan Zulhijjah. Nabi SAW kata, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ. Nabi kata, perbanyakkan. Dalam 10 awal Zulhijjah itu, perbanyakkan tahlil. Tahlil maksudnya apa? La ilaha illallah. Bukan tahlil panggil orang penuh ya roh. Tahlil maksud dalam hadis, bila sebut tahlil, maksudnya la ilaha illallah. Bila sebut tasbih, maksudnya subhanallah. Bila sebut tahmid, maksud dia alhamdulillah. Bila sebut takbir, maksud dia Allahu Akbar. Tuan-tuan, benda ni very important, tuan-tuan. Benda ni kalau kita buat amalan hari-hari. Hari-hari mulut kita dibasahkan dengan zikrullah. Bila kita nak tengok hasil dia, tuan-tuan? Bila kita nazak menghadapi sakratul maut. Oh, masa tu, tuan-tuan. Kalau benda ni menjadi zikir mulut kita, menjadi zikir lidah kita, bila mai hari kita nazak, bila mai hari kita sakit, bila hari kita duk menghadapi sakratul maut, ringan mulut kita sebut la ilaha illallah. Ringan. Kalau sekiranya kita bukan satu orang yang hari-hari duk sebut benda ni, bila dia mai akhir hayat, tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Semalam, malam saya pergi pantai, hospital, Sungai Petani, pergi ziarah satu sahabat saya. Sakit. Complication. High blood pressure sampai jadi stroke. Saya sampai, dia tengah lena. Isteri dia biar dia kata, cuba buka mata tengok siapa mai. Saya kata terasa kacau, dia tidak terasa kacau. Bini dia panggil dia, cuba buka mata tengok siapa mai. Dia jaga buka mata. Bini dia kata dia hari ni tak dengar mengucap pun. Bini dia kata, lagu tu ya, dan la ilaha illallah. Benda ni kalau bukan amalan kita hari-hari, tak boleh sebut, tuan-tuan. Benda ni kalau bukan menjadi amalan kita hari-hari, bila mai waktu yang kita perlu sebut benda tu, Tuhan dia tak bagi sebut. Pasal itu bukan amalan hang selama ni. Tapi kalau kita seumur hidup kita, mulut kita ni banyak duk bunyi yang tu. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Bila dia mai waktu kita sakit teruk ni, sendirinya dia nanti mai benda tu di mulut kita. Indahnya hujung hidup kita. Kalau ini menjadi amalan kita. Saya dengar tu dia mai ketak dada. Dia main ketak dada, tuan-tuan. Dia sebut ringan aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan mata lena balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata apa? 10 awal Zulhijjah ini, fa'aksiru fihinna minat tahlil, wat takbir, wat tahmid. Nabi kata, kalau boleh, dalam 10 awal Zulhijjah ini, mulut kita ni tak mau pergi bercakap benda lain. Anyam balik lidah kita ni, bagi bunyi benda-benda baik ni. Ini masa kita nak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masa dia. Semua ni kena tiun balik lidah kita yang dah buat dosa banyak sangat dah dalam masa yang terdekat ni. Perbetul balik. Biar dia banyak dengan tahlil. Biar dia banyak dengan takbir. Biar dia banyak dengan tahmid. Biar dia banyak dengan zikrullah. Kerana itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amalan yang kita nak buat dalam awal bulan Zulhijjah ini. Khususnya. Dan kalau boleh seterusnya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Hunaidah bin Khalid daripada istrinya. Isteri dia pitanya isteri-isteri Nabi SAW. Hunaidah ni nama macam perempuan tapi dia laki-laki. Hunaidah bin Khalid dia kata isteri dia pitanya ba'du nisa'in Nabi SAW. Isteri dia pitanya isteri-isteri Nabi.
Dan isteri-isteri Nabi bagi tahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Ashura. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi amalan dia bila 10 Muharram Nabi puasa. Ni selepas daripada kita cerita puasa Arafah ni, dia main Muharram. 10 Muharram puasa Ashura. Jangan lepas puasa tu. Bila isteri kepada Hunaidah ditanya isteri-isteri Nabi, apakah amalan yang menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab isteri-isteri Nabi, di antaranya apa dia? Kana yasum yauma Ashura. Yang menjadi amalan tetap Nabi. Bila mai 10 Muharram, Nabi puasa Ashura. Wa tis'an min Zulhijjah, dan 9 hari dalam bulan Zulhijjah. Bukan hari ke-9 Zulhijjah dah. Tis'an, bila dia sebut wa tis'an min Zulhijjah, dan 9 hari dalam bulan Zulhijjah Nabi puasa. Siapa kuat boleh buat 9 hari. Dia dalam bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa thalathata ayyam min asy-syahr. Dan menjadi amalan Nabi dalam sebulan, Nabi ambil 3 hari puasa sunat. Dalam sebulan, Nabi ambil 3 hari puasa sunat. 3 Nabi ambil tu apa dia? Dia kata awal Itsnain. Hari Isnin yang pertama tiap-tiap bulan. Bila masuk bulan baru, Isnin hak mula tu, Nabi akan ambil Isnin tu puasa sunat. Wa Khamisain. Dan Nabi ambil 2 hari Khamis. Mana-mana hari Khamis, Nabi ambil 2. Satu riwayat. Satu riwayat kata Nabi ambil Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Pertengahan tiap-tiap bulan Islam. Bid. Ayyamul Bid. Hari bulan terang. Bulan cerah. Nabi ambil 3 hari untuk dibuat puasa sunat. Kok mana pun dalam sebulan, paling kurang Nabi akan ambil 3 hari untuk puasa sunat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mai 10 awal bulan Zulhijjah, kalau ada hari Senin awal, ambil. 9 Zulhijjah itu sudah tentu. Pasal apa? Pasal di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'dah. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah aku harap, Nabi kata ahtasib. Aku harap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada orang yang puasa hari Arafah itu keampunan dosa 2 tahun. Bila yukaffir as-sanata allati qablah. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kecil dia tahun yang sebelum, wasanata allati ba'dah, dan juga tahun yang akan datang. 2 tahun. Puasa Ashura berapa? 1 tahun keampunan. Tapi puasa Arafah 2 tahun keampunan dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia pernah jumpa satu sahabat orang tua lah. 9 Zulhijjah hari Arafah. Tadi haji tak puasa hari ni. Ish, gila, takkan saya nak puasa. Spontaneously, secara spontan dia respon macam terkejut dia. Saya terkejut balik. Hari itu hari 9 Zulhijjah, hari Arafah. Kita tanya, haji puasa apa hari ni? Ish, gila ustaz dia. Gila ustaz dia. Takkan saya nak puasa dia. Bini puasa dia kata, saya tak pernah puasa Allahu Akbar. Sampai dia kata kalau dia puasa gila dia puasa. Tuan-tuan, jangan sampai macam tu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tidak ada satu hari pun yang pada hari itu Allah lebih banyak membebaskan hamba dia daripada neraka. Untuk raja dalam negeri pun, raja pun sempena hari keputeraan dia, dia bagi pardon, dia bagi pengampunan kepada panduan penjara. Di Malaysia pun praktis benda tu. Hari keputeraan ke bawah duli yang di Pertuan Agong, ada nama-nama tertentu yang dicadangkan oleh pihak penjara untuk diberi pengampunan. Atas rekod kelakuan baik ke apa ke semua, mereka bagi satu senarai. Sempena hari lahir, hari keputeraan, ke bawah duli tuanku. Ini kan pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah jadikan hari untuk Allah ampunkan dosa seramai mungkin hamba dia? Bila? Hari Arafah. Bila hari Arafah ni? Dalam awal bulan Zulhijjah. Dia nak main time tu juga. Kata Aisyah, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Ma min yawmin akthara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yawm Arafah. Tidak ada satu hari pun yang pada hari itu Allah lebih banyak memberi pengampunan kepada hamba dia, keluarkan daripada neraka, melainkan hari Arafah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa innahu la yadnu
Ini hadis Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia kata Allah Subhanahu wa taala akan turun mendekati. Summa yubahi bihimul malaikah. Di depan malaikat Allah yang ramai-ramai ni, Allah berbangga di depan malaikat ni. Bangga kerana Allah mengampunkan berapa ramai hamba dia yang berdosa dan lepas mereka daripada neraka. Allah berbangga dengan apa yang Allah buat. Fayaqulullah. Allah berfirman di depan malaikat dia, ma arada haula. Tuhan kata, apa yang mereka mau hari ni, aku bagi. Apa yang mereka mau? Manusia mau apa, tuan-tuan? Bila kita kena esok ni, duduk di berhimpun di mahsyar, kita nak kena pilih teh sirat, kita mau apa masa tu? Kita mau pengampunan dosa. Kita mau lepas daripada azab sengsara. Yang tu aja. Allah tanya, apa hampa mau? Allah nak bagi. Dan Allah pilih hari Arafah sebagai hari untuk Allah tentukan siapa-siapa yang akan diberi pengampunan dan diberikan pelepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kalau hari Arafah itu kita dalam keadaan berpuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sudah tentulah dalam bulan Zulhijjah ini amalan yang kalau boleh jangan tak buat. Apa dia? Ibadat korban. Kalau boleh jangan sampai tak buat. Sehingga kan ulama fiqh kata apa? Kalau tak mampu nak ambil satu bahagian lembu, tak mampu nak beli sekok kambing RM650. Kalau tak mampu, sembelihlah walaupun seekor ayam. Atas kemampuan kita, walaupun ayam tidak masuk di dalam binatang korban, tetapi kita mampu takat tu, kita buat jugalah. Sembelihlah walaupun seekor ayam sebagai tanda kita meraihkan hari korban itu. Maknanya apa? Satu tuntutan yang cukup besar untuk kita buat ibadat korban ini. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Cantik ayat tu. Tuhan kata apa? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali Allah bukan nak ambil daging ataupun darah menatang korban tu. Sekali-kali daging dengan darah menatang korban itu tidak akan pi kepada Tuhan. Tak akan sampai pada Tuhan. Bukan itu Tuhan nak. Tuhan bukan nak lembu yang kita korban. Tuhan bukan nak kambing yang kita korban. Bukan itu yang Tuhan nak. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Tuhan itu ialah takwa kamu kepada Allah. Ikhlas amalan kamu itu yang sampai pada Tuhan. Kita buat korban ni bukan nak besar diri. Kita buat korban ni bukan nak menunjuk ke orang. Kita buat korban ini bukan kerana benda ni orang buat, kita buat. Tetapi kita buat ni pasal apa? Pasal ini perintah Allah. Dan kita sangat seronok nak menunaikan perintah Allah. Kita orang macam tu. So, ibadat apa pula ni tuan-tuan? Tak kena gaya kita kepung hati, kita rosak. Imam Nawawi kata apa? Berapa ramai manusia yang ada di bawah bayang Kaabah. Imam Nawawi kata, berapa ramai manusia yang ada di bawah bayang Kaabah. Sedangkan amal orang yang duduk jauh beribu batu daripada dia ni lebih baik daripada dia. Takut tuan-tuan. Kita baca-baca kata-kata Imam Nawawi itu takut. Maksud dia apa? Berapa ramai manusia hari ni nak pergi Mekah, nak buat haji, nak buat umrah. Tapi bukan kerana ikhlas. Tapi kerana lain. Kerana lain tu, dia dengan Allah aja yang tahu. Dia pergi tu pasal apa? Nak tunjukkah? Nak apakah? Apa dan ada dalam hati dia, yang tu Allah tahu. Maka Imam Nawawi kata, berapa ramai manusia ada bawah bayang Kaabah. Boleh duduk pergi semayang di tepi Kaabah. Tetapi banding amal dia dengan hak duk beribu batu. Sekali pun tak boleh pergi pijak lagi dataran Kaabah tu. Tetapi ibadat mereka yang duk jauh tu lebih ikhlas di sisi Allah. Maka amalan mereka ni lagi baik daripada kawan duk ada di bawah bayang Kaabah. Tetapi ikhlas dan takwa tidak ada. Takut entah kita bila baca benda-benda macam ni dia naik seriap. Maksud dia apa? Sama macam ibadat korban. Tuhan kata, aku bukan nak daging tu. Aku bukan nak darah yang hampa semuk keluar daripada tengkok lembu kambing ni. Tapi yang aku nak ni apa dia? Takwa hampa. Hampa buat tu pasal apa? Kerana Allah. Yang tu aku nak. Yang tu yang akan sampai dekat aku. Kadzalika sakhkharaha lakum. Tuhan kata demikianlah. Kami tundukkan binatang-binatang itu kepada kamu. Menatang hak Tuhan bagi jadi ni, kita boleh tundukkan dia. Kita boleh jadikan dia kenderaan kita. Kita boleh jadikan dia menatang yang buat kerja, tolong tenggala pendang kita. Dia tunduk kepada kita. Dan sampai hari kita boleh jadikan dia
persembahan korban kita di depan Allah. Dia tunduk kepada kita. Menatang ni tunduk kepada kita ni pasal apa? Pasal Allah yang tundukkan dia. Kalau tidak kerana Allah menundukkan binatang itu, kita tak boleh kontrol binatang ni. Allah Subhanahu wa taala beritahu, kadzalika sakharaha lakum. Demikianlah kami tundukkan menatang-menatang ni kepada hangpa semua, litukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya apa? Bila aku bagi macam ni punya benda dekat hangpa, hangpa membesarkan Allah. Terima kasih di atas hidayah petunjuk yang Allah bagi ke hangpa. Syukur tuan-tuan kita jadi orang Islam. Syukur banyak-banyak kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, kita ingat, sedaya upaya ambil bahagian di dalam ibadat korban. Tak boleh, tak mampu untuk nak berkorban benda yang binatang-binatang korban. Ulama fiqh kata apa? Sembelih ayam pun tak apa. Maknanya apa? Kita mengambil spirit kepada ibadat korban.